Hai guys, selamat datang di channel Kafe Malai. Hari ini kita akan bermain Shawarma Anomalis. Orang tengok duit saya tuh. Dah hampir 1 juta. Kita buka je. Cepat lah weh, kenapa like ni? Dia pakcik, kawan Mali ke tak? Aku nak tengok dulu. Okey, dia bukan anomali kot. Jap, aku tengok sendiri. Yalah. Okey. Kita buat kebab. Mari saya ajak orang. Ambil roti dia. Letak kat sini. Ambil mayonis. Letak kat sini. Lepas tu lap pula. Ambil keju. Letak kat sini. Ambil daging dulu. Saya skip dulu ya. Sudah aku lupa ambil salad dulu dah. Lepas tu ambil daging. Letak sini. Kenapa lag woi? Oh my god. Gulungkan shawarma. Sudah lag pula dah. Bagi kat pelanggan. Pakcik ambil. Bye. Oh, nasib baik tak salah. Kalau tak keluar kambing kat sini. Pergilah balik pakcik. Kenapa kau duduk sini lagi? Kenapa dia oi? Apa hal dia? Tidak ada salji. Pakcik, cepatlah berambus. Kau tak nak berambus, aku tutup. Apalah pakcik ni. Bukalah pintu pelat kat sini. Oi pakcik, berambus je kedai. Apa tu woi? Pakcik, apa belakang kau tu? Oi, pekak. Muka marah. Kau berambus je kedai aku? Apa ni? Tapi dari belakang macam okey je. Tengok guys, dari belakang okey. Kau tengok dari depan ni. Pergi kau. Apalah pakcik ni. Aku masuk kedai. Buka. Kenapa tersangkut-sangkut weh? Macam bakso Malang yang lalu. Tak. Apakah kamu Mali? Dah lah lag. Tak makan sejak makan tengah hari. Penipu ni. Aku tengok dulu. Sudah. Pergi kau Mali. Pergi. Shoo. Dasar setan. Korang tengok ni guys. Aduh. Tengok. Putih woi. Ni anomali. Pergi kau. Hei. Shoo. Cepatlah pergi woi. Duk kat kedai aku ni kenapa? Tak faham tak susul berambus ni? Shoo. Apalah aku tendang kan. Tengok tu belakang dia tu apalah. Muka tua, badan muda. Terajak. What the heck? 2 orang. Woi. Ni berambus woi. Apa ni? Dah. Kau lah nak lag macam mana pun. Penat aku. Apa ni dah lag teruk ni? Aku nak bagi macam mana ni? Penat aku. Kot kau lah makcik tu nak pergi ke tak?
Ni bukan anomali kan? Bukan. Ambil ni. Lepas tu lag pula dah. Okey, saya skip dulu. Jak. Mana makcik tu tadi? Hilang, weh. Guys, hilang, guys. Apa pasal kau jalan macam tu, weh? Kambingnya belum keluar. Wek. What the heck? Sekarang dah raya rupanya. Guys, anomali, guys. Belakang dia ada muka. Tak percaya. Kau tengok ni, Tu! Mimpi buruk. Menyeramkan. Dah. Belakang kau ada muka. Rambo sini. Shoo. Takut, weh. Pergilah. Tak nak. Kau ada apa-apa pun. Belakang kau ada muka, weh. Dasar setan. Makcik, bukan kau dah datang ke? Makcik muka tua, badan masih muda. Tengok CCTV. Jangan dia setan. Kucing. Terkejut aku. Tak ada. Tiba-tiba kau bawa kucing ni. Tu kucing tu curi macam mana? Tak tahu. Shoo. Meninggal. Jangan kau setan. Jadi inilah cara kamu memperlakukanku. Semoga wajah kucing itu benar-benar terkena sihir. Lah, kau lah. Kambing. Salah, tak apalah. Boleh tunjuk kat korang kalau salah tu keluar apa, keluar kambing lah. Kau bila nak pergi? Lah. Apa? Kucing tu muka dia kutuk. Apa? Gasah kucing dalam game je kot. Ni apa pula ni bergabung? Tak, kau anomali sebab kau bergabung. Memang anomali ni, kau tengok ni. Muka lelaki, badan perempuan, tangan dia kotor tu sikit. Pergi kau anomali. Syuh. Apa kau marah-marah? Kau memang anomali kan? Kau tak boleh. Kan betul tu anomali. Makcik ni datang balik. Bagi je lah, kasihan dia. Taklah makcik kau yang tipu. Aku tak nak bagi pun. Syuh. Aku nak tengok kambing ni keluar. Tu dia. Ni. Muka kambing dah keluar kan? Lah, dah pukul 7 Matikan lampu. Tak. Dia suruh tutup lampu. Lepas tu pergi dekat tempat tunggu bas. Apa kau joget-joget depan ni? Ni dah kenapa dengan kucing ni? Lah. Betul lah kat sini kan? Ke pergi mana? Dah lah aku cari dulu. Tak ada kerja lah kau ni. Tak tu jam sikit aku tadi, weh. Duduk sini lah kan? Kau pergi mana? Aku lupa.